Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Muhammad Hanan Haziq bin Nur Hisam dari kelas usul 6A dan nombor matrik saya adalah 078616. Pada video kali ini saya akan menerangkan tentang perkara yang menunjukkan tentang kebenaran kenabian serta jenis-jenis mukjizat menurut perspektif Islam yang diterangkan di dalam video tersebut. Topik ini sangat penting kerana ia berkaitan dengan akidah umat Islam dalam mempercayai para nabi dan rasul yang diutuskan oleh Allah SWT. Yang pertama, kita pergi kepada maksud kenabian. Kenabian ni adalah salah satu kedudukan yang paling mulia yang diberikan oleh Allah SWT kepada manusia pilihannya untuk menerima wahyu dan menyampaikannya kepada umat manusia. Para nabi ini diutuskan untuk menyeru manusia kepada tauhid, membimbing manusia ke jalan yang benar serta menyampaikan syariat Allah SWT. Antara nabi yang terkenal sebagai contoh Nabi Musa AS, Nabi Isa AS dan Nabi terakhir Nabi Muhammad SAW. Para nabi juga mempunyai sifat-sifat yang mulia seperti siddiq iaitu benar, amanah, tabligh iaitu menyampaikan, dan fatanah iaitu bijaksana. Sifat-sifat ini membuktikan bahawa mereka layak menjadi utusan Allah SWT. Terusnya kita pergi kepada perkara yang kedua, yakni bahagian yang kedua, yakni membincangkan tentang perkara yang membuktikan kebenaran kenabian. Terdapat beberapa perkara yang menunjukkan seseorang itu benar-benar nabi yang diutuskan oleh Allah SWT. Pertama ialah mukjizat. Mukjizat ni ialah perkara luar biasa yang berlaku dengan izin Allah untuk membuktikan kebenaran para nabi. Sebagai contoh, Nabi Musa AS ni apa mukjizat dia? Yakni membelah laut dengan tongkatnya. Contoh lain yang saya katakan tadi, Nabi Isa AS, yakni mukjizat dia adalah menyembuhkan orang sakit. Nabi Muhammad ni mukjizatnya adalah Al-Quran, dan antara mukjizat-mukjizat lainnya seperti dapat mengeluarkan air daripada jari-jari. Mukjizat ini tidak mampu dilakukan oleh manusia biasa. Yang seterusnya pula, yang kedua adalah akhlak para nabi. Para nabi ni terkenal dengan sifat jujur dan amanah sebelum dilantik menjadi nabi lagi. Seperti yang saya katakan tadi, sifat-sifat tersebut merupakan sifat nabi yang tersendiri. Walaupun nabi ini tidak dilantik oleh Allah SWT lagi, tapi sifat-sifat tu dah ada dalam diri para nabi kita. Contoh, Muhammad SAW dikenali dengan gelaran Al-Amin kerana baginda sangat dipercayai oleh masyarakat Arab pada ketika zaman tersebut. Akhlak yang mulia ini juga membuktikan bahawa para nabi tidak pernah berdusta dalam menyampaikan wahyu Allah SWT. Dan seterusnya, yang ketiga ialah risalah yang dibawa. Semua nabi membawa ajaran tauhid, yakni menegaskan suruhan Allah SWT. Mereka juga menyeru manusia supaya melakukan kebaikan, meninggalkan kemungkaran, yakni amar ma'ruf nahi munkar, dan hidup dengan akhlak yang baik. Ajaran ini sangat sesuai dengan fitrah manusia dan membawa kesejahteraan dalam kehidupan manusia sehingga ke hari ini. Seterusnya, kita teruskan lagi perincian kita pada hari ini dengan menerangkan tentang jenis-jenis mukjizat yang terkandung dalam video tersebut. Yang pertama, mukjizat hissi. Mukjizat hissi ni adalah mukjizat yang dapat dilihat dengan mata kasar kita dan panca indera manusia. Sebagai contohnya, tongkat Nabi Musa
yang bertukar menjadi ular. Contoh lain, Nabi Isa yang boleh menghidupkan orang mati dengan izin Allah SWT. Dan untuk Nabi Muhammad, contoh dia, Nabi Muhammad boleh membelah bulan. Mukjizat ini berlaku secara nyata di hadapan manusia. Yang kedua pula adalah mukjizat akli. Mukjizat akli ini pula ialah mukjizat yang dapat difahami melalui akal dan pemikiran. Contoh yang kita dapat ambil pada zaman sekarang, yakni Al-Quran. Al-Quran mempunyai keindahan bahasa yang tersendiri, kandungan ilmu yang spesifik, hukum hakam yang teratur serta fakta-fakta yang luar biasa. Walaupun ianya Al-Quran ini sendiri diturunkan lebih daripada 1400 tahun dahulu, tapi Al-Quran seperti yang kita lihat pada hari ini masih relevan, dikategorikan sebagai relevan. Kenapa? Itu merupakan akidah ataupun sumber utama bagi umat Islam. Ini membuktikan bahawa Al-Quran ini sendiri bukan ciptaan manusia, tetapi adalah wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang seterusnya, kita terus kepada kepentingan mukjizat. Mukjizat ni sangat penting sebab apa? Sebab ianya membuktikan kebenaran para nabi, menguatkan iman manusia dan menjadi hujah kepada orang yang menolak akan ajaran Allah SWT, yakni ajaran Islam. Mukjizat ni juga menunjukkan betapa besarnya kuasa Allah dan kekuasaan Allah lah yang mampu melakukan sesuatu di luar daripada kemampuan manusia itu sendiri. Dia kata sebagai kesimpulan ataupun penutup daripada video ini, kebenaran kenabian dapat dibuktikan melalui mukjizat, akhlak para nabi dan risalah yang dibawa oleh mereka. Mukjizat pula terbahagi kepada dua seperti yang saya sebut tadi, mukjizat hissi dan mukjizat akli, yang mana ini menjadi tanda kekuasaan Allah SWT. Sebagai umat Islam, kita wajib mempercayai para nabi dan menjadikan ajaran mereka sebagai panduan hidup dan teladan bagi kita untuk meneruskan hidup sampai ke hari ini. Sekian, itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.